Fizi. Sini, sini. Fizi. Sini, sini. Apa tunggu lagi? Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Oh, mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Ini dia. Ini dia. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Nah, cuba kau main. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk! Dalam asal! Baik. Semua masuk! Dah bangun pun cucu opa. Dah bangun pun cucu opa. Ipin ada bawa ayam goreng. Betul lah. Ipin ada bawa ayam goreng. Betul lah. Nanti kita makan sahur sama-sama. Nanti kita makan sahur sama-sama. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Mana Upin? Ada, tidur. Pergi kejut dia. Ya. Mana Upin? Ada, tidur. Pergi kejut dia. Ya. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Akak, lapar. Haus juga. Akak, lapar. Haus juga. Mana ada? Tadi opah tengok masa Ipin nak makan. Tak baca pun bismillah. Mana ada? Tadi opah tengok masa Ipin nak makan. Tak baca pun bismillah. Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupa lah. Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupa lah. Niat puasa dah baca.
Nanti jangan cakap lupa. Tak payah puasa. Niat puasa dah baca? Nanti jangan cakap lupa. Tak payah puasa. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Baca kuat-kuat, Opah nak dengar. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Baca kuat-kuat, Opah nak dengar. Nawaitu sauma ghadin an ajaib. Nawaitu sauma ghadin an ajaib. Fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Aduh, ramai. Semua pun dah balik. Sebab nak pergi awal ke surau. Aduh, ramai. Semua pun dah balik. Sebab nak pergi awal ke surau. Nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Surau baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Alasan je tu Opah. Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Alasan dia tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Mana ada? Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah. Pergilah. Apa? Niat tu apa? Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Pak. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal.